sepoi ni bocor dekat dahi, kawan dia lontar pakai batu. Awak dekat Padang kan kadang-kadang buas. Okey. Awak yang pertama sekali awak bungkus dia punya kepala ni. Okey, tengok dia dekat mana. Awak letak, tutup dia punya dahi macam pakai bandana. Macam yang awak cakap pakai bandana. Tahu bandana? Okey ni. Pakai bandana. Ui, semak lah dia. Okey. Yo, what's up yo? Baik, awak ikat ikatan buku sila. Okey, nanti dekat bahagian selepas awak dah ikat kanan atas kiri, kiri atas kanan. Okey, pusing belakang. Okey, yang ini hujung awak punya ikatan ni awak kena kemaskan. Kena kemaskan tu maksud dia dekat mana? Awak tak boleh biar dia macam ni. Awak kena selit somewhere. Faham? Okey, baru nampak kemas. Kemudian kalau ekor dia ni terlebih, awak kena gulung juga di atas selit. Cikgu memang berdendam dengan kau. Okey, bagi dia kemas-kemas. Baik. Yang ini boleh lipatan dia yang awak lipat tadi kan, sama ada awak letak dalam atau letak luar. Okey, kalau dagu pula, lepas ni awak kena buat. Kita pergi satu-satu. Sejam pertama ni kepala dulu. Sejam kedua kita pergi patah tangan. Lepas tu yang seterusnya, katalah awak jatuh tiba-tiba ada ranting kayu tercucuk tembus awak punya tangan. Nak balut macam mana? Okey, kita di benar PBSM boleh cabut tak benda tu? Angkat tangan yang kata boleh. Berani ke? Awak jumpa bangsa kan, contoh tiba-tiba nama awak kena panggil dengan ini dijemput Encik Aryan apa awak? Aryan Iskandar bin Irfan. Siapa? Pak kau. Tiba-tiba awak terima bantuan tsunami. Tahu tsunami? Okey, bantuan tsunami. Baik, PBSM ni tak semestinya awak rawatan